Berapa hari wanita kena berpantang selepas bersalin? Tidak ada tentu harinya. Pertama kena jaga, yang pertama selama mana darah nifasnya keluar. Apa makna darah nifas? Waddamul ladzi yakhruju min rahimil mar'ati akibal wiladah. Darah nifas ialah darah yang keluar dari rahim seorang ibu selepas keluarnya anak ketika bersalin. Darah nifas paling lama 60 hari. Baik, ada perempuan yang nifasnya selama 45 hari, maka itulah berpantangnya. Berpantang daripada apa? Dia berhadas besar, masih ada nifas. Contoh, dia keluar darah nifas 45 hari. Faham tak? Maka 45 hari ini haram semayang, haram tawaf, haram sujud syukur, haram sujud tilawah, sujud sajadah, haram pegang Quran, haram baca Quran, haram diceraikan oleh suami, haram berhenti dalam masjid, nampak? Haram berpuasa. 10 perkara haram. Nah, itu pantang agama dipanggil. Bila berhenti dah darah nifas, baru tidak haram. Dia mandi, maka halal semayang, halal sujud syukur, halal sujud sajadah, halal tawaf, halal bercerai dengan suami, halal masuk dalam masjid berhenti, halal membaca Quran, halal memegang Quran, halal berpuasa. Tu pantang agama. Baik, bila dia selesai dah pantang agama, adakah masih ada pantang? Tengok, disbah bersetubuh dengan suami sudah halal, kerana darah sudah kering dan sudah mandi. Nah, Allah kata hatta yathurna, sampai darah binimu berhenti. Fa iza tataharna, maka lepas berhenti bini pun mandi hadas, boleh jima. Itu satu peringkat. Kena tengok dulu, walaupun darah nifas sudah berhenti, adakah isteri kamu sihat? Kalau masih sakit, tak boleh. Faham? Walaupun sudah kering darah nifas, kerana menyakitkan isteri itu haram hukumnya, maka belum boleh bersetubuh. Ada orang dia pakai hari nifas saja, bini sakit pun nyeligang juga. Dia buat macam ke kambing bini dia. Nah, dan kan ada orang yang sehat betul 45 hari. Ada orang walaupun 60 hari bersalin masih tak sehat. Kena tengok-tengok dulu. Faham?